Matematik tahun 3, muka surat 38. Kenal anu. Kenal pasti anu. Tulis ayat matematik. Soalan A. Restoran Jamal menjual 120 keping roti nan dan beberapa keping roti tisu. Jumlah roti yang dijual ialah 185 keping. Jadi anu dekat sini adalah benda yang kita tak tahu berapa nilainya. Okey. Jadi dalam ayat ni, yang mana satu benda yang kita tak tahu berapa nilainya. Jadi jawapannya adalah beberapa keping roti tisu. Kita tak tahu. Jadi ini adalah maksud anu. Kita tak tahu berapa. Jadi ayat matematiknya adalah 120 keping roti nan tambah, jumlah ni adalah tambah beberapa keping roti tisu, iaitu anu. Okey, sama dengan 185 keping. Soalan B. Sebuah kotak berisi 80 keping penanda buku. Amir mengagihkan sebilangan penanda buku itu. Baki penanda buku ialah 35 keping. Jadi anu dekat sini, soalan B ni, kita tak tahu nilainya berapa, adalah sebilangan penanda buku. Kita tak tahu nilainya berapa. Okey. Jadi kita tulis dekat sini, sebilangan penanda buku. Jadi ayat matematiknya adalah 80 keping penanda buku tolak, baki adalah tolak, sebilangan penanda buku. Okey, kita letak tempat kosong dekat sini. Sebilangan sama dengan 35 keping. Soalan C. Di dalam peti sejuk ada beberapa biji buah markisah. Ibu membeli 6 biji buah markisah lagi. Jumlah buah markisah ialah 9 biji. Jadi anu dekat sini adalah beberapa biji buah markisah. Kita tak tahu berapa biji markisah. Jadi ini adalah anu. Jadi ayat matematiknya adalah beberapa biji buah markisah tambah adalah jumlah. Jumlah adalah tambah. Sama dengan 9 biji. Soalan D. Jason ada beberapa keping pelekat. Jason ada 12 keping pelekat kurang daripada Jason. Jaslyn ada 12 keping pelekat kurang daripada Jason. Ni Jason, ni Jaslyn. Okey. Bilangan pelekat Jaslyn ialah 38 keping. Jadi anu soalan D adalah beberapa keping pelekat. Kita tak tahu nilainya berapa. Itu adalah maksud anu. Okey. Jadi ayat matematik adalah beberapa keping pelekat tolak, sebab dia cakap dekat sini adalah kurang. Okey. Kurang bermaksud tolak 12 keping pelekat sama dengan 48 keping. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah juga nak faham?